Sejak awal kami mengambil keputusan untuk bermula dengan kawasan yang luas. Dari sudut ekonomi skala besar, lebih mudah sabar. Kerana kalau nak jadi pembekal cili terbesar, kita perlu kawasan yang besar juga. Fokus utama kami ialah memastikan bekalan cili yang konsisten. Kami membangunkan rangkaian petani ini di seluruh Johor supaya memastikan pengeluaran dan jadual tuaian selaras dengan bekalan cili untuk negeri Johor. Dari sudut teknologi pula, kami cuba menggalakkan petani dalam rangkaian ini untuk beralih dari polybag bulat ke polybag bantal dengan padatan pokok dengan tanah yang kurang. Untuk mempercepatkan pengembangan, kami merancang untuk memanfaatkan Grant Agropreneur Next Gen. Satu lagi ialah kita nak berusahakan mengubah minda dan pengetahuan teknik penanaman dengan polybag bantal. Kerjasama dengan Jabatan Pertanian, kita berharap kita dapat perkembangkan lagi kerana dengan grant agro muda dengan polybag bantal kita boleh capaikan bekalan cili yang cepat dalam masa yang singkat. Usaha Agritech setakat ini menunjukkan bahawa sektor pertanian bukan lagi sektor pertanian tradisional. Sebaliknya, ia adalah sektor pekerjaan dan perniagaan yang menguntungkan apabila ia digabungkan dengan penggunaan teknologi terkini seperti IoT dan juga drone. Jabatan Pertanian Negeri Johor amat menggalakkan usahawan-usahawan agro makanan atau usahawan tani menggunakan teknologi bagi meningkatkan produktiviti hasil tanaman dan kualiti hasil tani yang berterusan bagi menjamin keterjaminan makanan negara. Kami berharap kita dapat kerjasama dengan agensi kerajaan dengan pihak tempatan juga untuk kembangkan industri penanaman khususnya untuk cili. Kami juga selari dengan pandangan Yang Berhormat Menteri Besar Wan Hafiz yang berkata dia nak pemain industri menjadikan sebagai think tank untuk negeri Johor. So kita pun nak masuk think tank ni untuk perkembangan industri Johor. Yang terakhir yang kita nak buat sekarang ni ialah dengan izin dari kerajaan atau Jabatan Pertanian, kita nak adakan satu benih bangsa Johor. Kita nak buat kerana kita nak jadikan macam di Terengganu, melon manis Terengganu.